Pengetua seorang yang prihatin dan cermat. Selamat Hari Guru Pengetua. Teacher Suzy seorang yang tegas dan perhati. Selamat Hari Guru Teacher Suzy. Kepada Ustaz Syukri, kami ingin minta maaf kalau ada salah dan silap halalkan segala tunjuk ajar. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hadi bin Roni Syam. Dengan kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Guru khas buat Ustaz Encik Ahmad Mahyudin bin Muhammad Subeki selaku penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman. Terima kasih. Selamat Hari Guru kepada Umisu. Terima kasih sebab ada saya macam-macam dan dapat jadikan saya sebagai seorang yang dah berjaya sekarang. Dah berjaya masuk ke tahun ini sekarang. Mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada semua cikgu yang telah mengajar kami sepanjang di Semaida selama 6 tahun belajar. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Lutfi yang telah memberi nasihat dan tunjuk ajar selama kami di sini. Bye. Cepatlah. Tadi ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Ustaz Lokman. Ustaz Lokman, thank you sebab daripada Form 4 sampai Form 5 dia ajak kami syariah. Alhamdulillah kami dah buat yang terbaik dalam SPM ni. Apa pun Ustaz. Thank you Ustaz. Ustaz Jan seorang yang kelakar tapi garang sikit. Selamat Hari Guru Ustaz Jan. Kepada Ustazah Fadilah yang mengajak saya subjek Lam daripada tingkatan 2 sampai ke tingkatan 3. Saya amat menghargai apa yang cikgu bagi kat saya akan guna sampai STAM, insyaAllah. Itu je daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada Ustazah Mar, terima kasih kerana telah mengajar kami. Kami halalkan makan dan minum. Ustazah halalkan makan dan minum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin minta maaf kepada Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Cica Wati dan kami bertiga ingin meminta maaf kepada Cica Wati dan halalkan ilmu yang Cica bagi pada kami. Saya Muhammad Imradi bin Muhammad Salman ingin minta maaf kepada Cikgu Wan Bat kerana saya telah buat banyak salah. Kepada Ustaz, terima kasih atas ajaran kami. Halalkan segala ilmu yang Ustaz bagi kat kami. Doakan kami untuk sijil pelajaran Malaysia dan syukran lak ala kullil ilm. Kepada Cikgu Mazura, saya minta maaf jika ada salah dan silap dan saya minta halalkan ilmu yang cikgu berikan kepada saya. Dan Cikgu Dalila, kami ingin memohon maaf atas segala kesilapan kami. Dan kami juga ingin memohon restu terhadap ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru yang kami cintai. Kami Ustaz nak minta maaf kat Ustaz. Andai tangan Ustaz selama ni lengoh duk belai kami menyada Ustaz lama ni. Minta maaf noh. Kita cak maman noh. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada Cikgu Afif. Terima kasih Cikgu atas segala nasihat dan tunjuk ajar Cikgu yang mana telah membentuk saya menjadi kami hari ini. Buat Cikgu Afif, you are an incredible mentor for us and we are grateful for having a teacher like you. Selamat Hari Guru Ustaz. Terima kasih di atas semua jasa dan tunjuk ajar yang telah diberikan dan juga latihan yang Ustaz selalu beri ekstra dekat saya dulu. Semoga Allah membalas semua jasa dan kebaikan Ustaz. Selamat Hari Guru juga untuk cikgu-cikgu yang lain. Bye-bye. Kepada Cikgu Izzah, kami mohon maaf atas salah silap kami dan halalkan ilmu kami. Kepada Ustaz Jalal, kami minta maaf kalau ada salah dan kami nak cakap Selamat Hari Guru. Kepada Cikgu Anwar, kami mohon maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Saya seorang yang rajin dan baik. Selamat Hari Guru Ustaz. Saya seorang yang lembut, berbaik hati. Selamat Hari Guru Ustaz. Azan seorang yang
seorang yang cantik dan comel. Terima kasih Kak Azian kerana banyak tolong kami. Bye-bye. Kak Nida, seorang yang comel dan baik. Terima kasih kerana banyak tolong kami. Bye-bye. Kepada Saudara Syafiqah dan Cikgu Wan Rehan, terima kasih kerana telah mencurahkan ilmu kepada kami dan menasihati kami sepanjang kami berada di Semaida. Bye.